Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tak disangka-sangka, Johor, Barisan Nasional Johor dalam semangat, dalam keterujaan, dalam keinginan untuk memenangi hampir keseluruhan DUN 56 DUN, dia Barisan Nasional nak bertanding semua. Tetapi apabila hari mengisytiharkan calon, terdapat bantahan ataupun rasa tidak puas hati daripada pemimpin UMNO Johor, iaitu Puak Zarkashi yang juga ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Malaysia. Dr. Puak Zarkashi berkata ada kejanggalan dalam senarai calon. Katanya ada senarai calon-calon yang boleh dipertikaikan kerana kesetiaan dan juga komitmen yang sama ini kepada parti. Tambahnya lagi, ia bimbang apabila senarai calon ini kebanyakannya ada yang tidak direstui oleh akar umbi, ada yang secara bidan terjun. Ini semua katanya dibimbangi akan menjejaskan prestasi UMNO Barisan Nasional untuk memenangi PRN Johor 2026 ini. Secara politik ia dilihat adanya perasaan ataupun suasana yang tidak berpuas hati di dalam UMNO Barisan Nasional Johor itu sendiri. Tetapi di sebalik itu, isu sebenarnya adalah kerana Puak Zarkashi ini adalah UMNO Batu Pahat yang pernah menjadi ketua bahagian Batu Pahat, dan kemudian pada pemilihan pada tahun 2023 Ahmad Fuad dicabar oleh timbalannya dan ia tewas, hanya mendapat undi 302 undi, ditewaskan oleh Zaidi Jaafar dengan 401 undi, dan selepas itu Ahmad Fuad tidak lagi memimpin. Dan seperti yang diketahui, Puak Zarkashi menyatakan ia tidak akan mempertahankan Dong Rengit yang mana dia menjadi adun dan juga ia menjadi speaker DUN. Puak Zarkashi membayangkan ia ada calon yang muda, yang berbakat, yang dipercayainya akan dapat mengganti tempatnya di Rengit. Tetapi apabila diisytiharkan calon, maka yang naik adalah nama timbalannya dulu, iaitu Datuk Zaidi Jaafar sebagai calon Dong Rengit. Jadi apa perasaannya? Dia sudah mencadangkan orang lain, mungkin anak buahnya. Tiba-tiba yang menjadi calon adalah orang yang menewaskannya sewaktu berebut jawatan ketua bahagian. Apabila berlaku ini, UMNO Johor mungkin ada dua kem lah. Salah satunya adalah kem status quo yang mempertahankan jaringan pemimpin lama dan juga pemimpin-pemimpin yang mempunyai jentera. Yang satu lagi adalah kem pembaharuan. Kem pembaharuan mahukan lebih ramai pemimpin-pemimpin muda dan juga lebih mementingkan merit dan kesetiaan. Dan Puak Zarkashi ini mungkin berada di kem kedua, iaitu mengetengahkan calon-calon baru yang lebih muda dan juga mempertahankan merit dan kesetiaan. Jadi apabila naiknya Datuk Zaidi Jaafar, mungkin dia tak bersetujulah. Dia kemungkinan dia berfikir kalau nak bagi kat Datuk Zaidi Jaafar, baik dia tidak berundur. Apabila memperkatakan kesetiaan ini dan juga calon-calon yang lama di dalam parti, dan perlu diingat bahawa pada tahun pemilihan 2023 ada yang menjadi ahli parti selain daripada UMNO, dan apabila menawarkan diri sebagai pemimpin UMNO dan dia menang walaupun dia mempunyai parti lain, dan ketika itu di dalam pemilihan kesetiaan dan juga ahli-ahli dan juga pemimpin yang lama bukanlah ukuran, tetapi menjadi ukuran adalah siapa yang sehaluan dengan pemimpin atasan, siapa yang sehaluan dengan pemimpin negeri, dan siapa yang patuh kepada arahan. Orang itulah akan dijadikan pemimpin, akan disokong, akan diberikan. Walaupun hakikatnya kesetiaan dan juga menjadi ahli parti itu sebenarnya boleh dipertikaikan. Mungkin keadaan macam ini Puak Zarkashi tidak peka dan tidak mengambil pengajaran ataupun tidak melihat keadaan yang sebenarnya. Ahmad Maslan di dalam Facebooknya memujuk ataupun memperkatakan perjuangannya. Jadi hasrat Ahmad Maslan agar Puak Zarkashi ini patuh kepada ketua dan patuh kepada calon yang telah dipersetujui oleh ketua. Kita pun tertanya-tanya, adakah Puak Zarkashi ini kerana dia bukan ketua bahagian, dia melawan ketua bahagiannya, ataupun sekaligus dia melawan kepimpinan negeri, iaitu On Hafiz.